kita nak bercakap tentang itu dan ini, dan politik akan menjadi satu yang semua kita boleh masuk. Sekarang ni orang kata politik ni adalah kotor. Politik adalah kotor. Kalau kita nak cari apa sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Fatul Bahri tadi, maka dunia akan jadi aman. Tapi hakikatnya sekarang kalau kita lihat bahawa berlaku perang antara sesama kita, perang belah sana, perang belah sini dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu hakikat dalam politik. Di mana-mana sekalipun kita susah nak cari sesuatu yang sempurna, sesuatu yang aman dan sebagainya. So saya rasa ini adalah peperangan. Tetapi macam mana kita nak berperang sekarang ni? Macam mana kita nak berperang? So ini adalah bagi saya sendiri sebagai seorang pengamal media yang saya amat menghormati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai pengamal media baru yang bagi saya sendiri merupakan satu pesaing yang sangat hebat dengan media sekarang ni. Ini adalah cabaran kita. Ini adalah cabaran kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok dari segi politik lah, setiap kali berlakunya apabila hampir kepada pilihan raya, ada 3 benda yang selalu orang akan bangkitkan. Ada 3 benda kat sini. 3M orang panggil 3M. Apa itu 3M? Malas. Apa lagi? Makan, minum. Apabila hampirnya kepada pilihan raya, ada 3M yang akan wujud, iaitu money, missionary, media. 3 benda ni akan berlegah. 3 benda ni akan menentukan bahawa sesuatu pilihan raya itu akan berlaku. Money, missionary, media. Money ni apa? Duit. Missionary ni apa? Tuan-tuan sekalian, penggerak, missionary, jentera, politik dan sebagainya. Dan ketiga ialah media. 3 benda ini merupakan elemen yang perlu ada dalam sesuatu pilihan raya. Itu adalah, kalau kita tengok dari segi susunan dia, media berada di tempat ketiga. Tetapi dalam konteks Malaysia sekarang, media dia berada di tempat berapa? Media dah jadi tempat pertama. Kalau dulu orang membenting pasal duit, duit dia berada tempat pertama. Kedua baru jentera. Tak ada duit, jentera tak boleh jalan. Betul tak? Lepas tu barulah media mainkan peranan untuk nak menggerakkan apa yang kita panggil sebagai persepsi ini, serangan persepsi dan serangan peperangan psikologi, iaitu cyber dan sebagainya. Tapi sekarang kalau kita melihat, terutamanya di sebelah sana, kita melihat bahawa media berada di tempat yang pertama. Di sebelah sana, dia tak fikir duit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka bekerja atas dasar fisabilillah. Fisabilillah. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau saya nak tanya mana satu, fisabilillah ataupun duit? Fisabilillah atau duit? Jadi ada 2 tu, kita tengok belah sana dan belah sini, macam mana dia bekerja. Di sana mereka bekerja dengan hati, di sana mereka bekerja dengan perasaan, di sana mereka bekerja secara sukarela, fisabilillah. Adakah itu yang berada dalam sanubari kita di sini? Itu yang menentukan. Macam mana kalau kita tengok di sana serangan demi serangan. Kalau kita tengok sama ada dalam Facebook, sama ada dalam Twitter, sama ada dalam blog dan sebagainya, mereka menggembelengkan ke semua cyber troopers yang ada untuk menyerang kita. Tetapi kita ni kat sini, minta maaf kalau saya cakap, kalau tak ada duit tak jalan. Saya pun dah banyak terlibat dengan rakan-rakan sekalian lah. So kita melihat bahawa perkembangan ini harus diperbetulkan. Kita berjuang adalah demi untuk agama, bangsa dan negara. Itu adalah yang penting sekali. Kita jangan fikir benda-benda. Tapi kita perlulah ada sedikit minyak dan sebagainya. Tetapi yang penting sekali ialah kita juga harus mempunyai perasaan fisabilillah tersebut.
iaitu berjuang ke jalan Allah atau berjuang ke jalan kebenaran yang kita rasa kita betul. Itu adalah mukadimah saya. Jadi apa itu persepsi? Kalau sini tajuk yang diberikan kepada kita ialah mengurus isu menangani persepsi dan emosi rakyat. Sebelum kita pergi jauh, kita harus memahami apa itu persepsi. Persepsi ini yang sebenarnya benda yang tak betul boleh jadi betul. Ustaz, kalau hari-hari orang mengatakan ustaz yang baik ini tak baik, hari-hari dia kata tak baik, maka orang yang macam ustaz Fatul Razi ni, Fatul Bari ni, orang kata tak baik, walaupun pada hakikatnya dia baik. So itu dia persepsi. Persepsi ni dari segi definasi ni, saya bagi tahu sikit lah dari segi definasi kan. Kadang-kadang orang kata persepsi tanpa definasi kita tak tahu. Suatu pandangan. Persepsi ni satu pandangan, tanggapan atau bayangan. Kadang-kadang dia boleh buat bayangan juga ni. Bayangan ni bukan kadang-kadang dia punya ilusi ni saja, yang telah diterap dalam pemikiran, dalam fikiran atau hati seseorang itu melalui pengetahuan atau pengalaman. Itu antara definisinya. Nanti kita ulang lagi kan. Persepsi ini juga mungkin boleh berubah atau sebaliknya mengikut kekuatan pengaruh dan maklumat yang sampai kepada setiap individu tersebut. Kalau dia bombard dengan maklumat-maklumat yang tak betul ni, so perkara yang betul akan menjadi tak betul, perkara yang tak betul akan menjadi betul. So dia ada macam-macam sekarang ni dari segi persepsi. Semuanya berada dalam kita punya perasaan ni. Kita bermain dengan perasaan. Apabila kita mengatakan orang itu tak betul, polisi tersebut tak betul, maka dia akan menjadi tak betul. Berit pun tak betul. Macam Ustaz kata tadi, PTPTN satu polisi kerjaan yang amat murni pun orang kata tak betul. Semua orang kata tak betul. Sedangkan kalau kita tanya kata-kata kita semua sini, perlukah kita perlu ada PTPTN? Perlu ada PTPTN atau tidak? Perlu. Tapi apabila dia mengatakan PTPTN ni tak betul, maka orang akan percaya betul tak betul tanpa berfikir terlebih dahulu. Dia suruh kita hapuskan 45 bilion tersebut. Sedangkan 45 bilion itu duit tabung, revolving fund. Kita pinjam, kita bayar, kita bagi kat orang lain. Orang lain pinjam, dia bayar, dia bagi kat orang lain dan sebagainya. Dia revolving fund, dia pusing kat situ. Kalau kita nak hapuskan benda tu, kita nak cari 45 bilion lagi kat mana? Logik dia. Tapi apabila persepsi telah mempengaruhi sesuatu isu tersebut dan dia diulang main sebagaimana yang Ustaz kata tadi, benda yang betul telah diputar balikkan, dia akan menjadi sesuatu konflik kat situ. Dan apabila berlaku konflik, maka seluruh sistem masyarakat dan rakyat akan celaru. So itu dia. Persepsi akan memberi kesan terhadap komunikasi antara perseorangan, di mana seseorang akan memberi tumpuan kepada perlakuan komunikasi diri orang lain bergantung pada tahap minat dan keperluan kepadanya. So itu dari segi definisi persepsi. Selain pada persepsi ni, kat sini dia bermain dengan emosi rakyat. Selain pada persepsi, berlaku juga dari segi, kalau kita boleh tengok, ialah cyber. So apa itu cyber? Cyber ialah peperangan berbentuk psikologikal sebagai propaganda yang telah dirancang. Begitu juga dengan tindakan psikologi lain yang mana objektif utama ialah untuk mempengaruhi pandangan, emosi yang kita kata tadi, sikap dan tingkah laku kelompok asing atau luar sehingga dapat menyokong kejayaan dan pencapaian dasar-dasar utama pihak yang merancang. Jadi ada dua benda sekarang ni. Satu ialah persepsi, macam mana kita nak tangani persepsi tersebut, dan satu lagi ialah cyber. Dalam dunia sekarang ni tak ada yang sempurna. Sebagaimana yang Ustaz kata tadi, itu adalah sesuatu yang orang kata perfect lah. Kalau kita ada masyarakat macam tu, maknanya kita tak perlu lagi nak fikir apa yang perlu kita buat. Semuanya dah perfect. Tapi hakikatnya
perkara tersebut tidak berlaku. Macam mana kita nak melawan balik tomahan-tomahan, serangan-serangan dan sebagainya? Kita harus fikir sekarang dalam kedudukan politik Malaysia sekarang ni, siapa yang on trial sekarang ni? Siapa yang dibicarakan? Siapa yang on trial? Kerajaan Barisan Nasional on trial ke ataupun opposition on trial? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa yang sedang dibicarakan sekarang ni? Tapi kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok arus serangan media, terutamanya media baru sekarang ni, yang on trial sekarang ni ialah Kerajaan Barisan Nasional. Itu tak betul, ini tak betul dan sebagainya. Sedangkan sepatutnya kita yang membicarakan pihak sebelah sana, tapi tak berlaku. Kenapa benda ini berlaku? Mungkin kita kena tanyalah kelemahan diri kita sendiri. Kenapa benda ini berlaku? Kenapa yang jadi on trial ni ialah pihak kita? Kita ni on the defensive side. Bukannya kita ni menyerang, tapi kita ni kena serang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya rasa benda ni banyak lagi lah yang kita perlu lihat lah. Sama ada apa yang kita lakukan selama ini, saudara Rafi berkesan atau tidak. Dan sama ada apa yang telah kita lakukan ini cukup atau tidak. Jadi saya rasa sepatutnya kita harus menyerang dari dalam bentuk yang sebagaimana yang Ustaz kata tadi, dalam bentuk yang berhemah. Kita kena cari poin-poin, kita kena cari fakta-fakta yang boleh kita serang tanpa kita menyerang secara membabi buta. Kita kena ada fakta. Begitu juga dalam media arus perdana, contoh dia, kita mempunyai satu tekanan yang sungguh hebat. Kita tak boleh sempurna saja kita tulis ikut suka kita, tak boleh. Pasal setiap perkataan, setiap line barisan perkataan yang kita tulis itu, kita dah terdedah kepada pelbagai bentuk legal action. Dan kita tak boleh tulis sembarangan. Sedangkan media-media maya boleh tulis dan berselindung di sebalik nama yang kita tak kenal. Kita tak boleh. Kita telah dilatih untuk menjadi penulis yang berwibawa, berwibawa. Spin itu saya. Dalam bentuk penulisan kita ada satu fakta, satu spin, satu lagi blatant lie orang panggil. Ini dari segi psikologi punya peperangan psikologi. Kita jangan ikutlah yang blatant lie itu. Kita jangan tulis sesuatu pembohongan. Spin kita boleh. Spin macam mana kita nak spin sesuatu fakta tersebut supaya dia memihak kepada kita. Itu okey. Tapi kita jangan ambil pendekatan ketiga tersebut, iaitu kita membuat sesuatu pembohongan ataupun fitnah, kerana ia boleh memberi implikasi dan kesan yang lebih besar pada masyarakat. Jadi saya rasa mukadimah lah ini. Saya rasa itulah antara mukadimah dulu. Kemudian kita akan teruskan dengan soal jawab. Saya rasa kita berhenti kat situ dulu dan kita teruskan dengan sesi soal jawab kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.